Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bersua kembali kita dalam slot Kultum Kuliah 7 Minit yang membicarakan sebuah kitab kecil yang bertajuk Al-Ajrul Kabir Alal Amalil Yasir, ganjaran yang besar melalui amalan yang ringan dan mudah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya akan bicarakan sebuah hadis yang amat penting untuk dijadikan sebagai amalan harian kita dan ganjarannya Masya Allah amat-amat hebat. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, salatul jami'i tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajah. Fa inna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana wa ata al-masjida la yuridu illa as-salah lam yakhtu khatwatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hatta anhu khati'atan hatta yadkhul al-masjid. Wa idza dakhala al-masjid kana fi salatin ma kanat tahbisu wa tusalli yani alayhi al-malaikatu ma dama fi majlisihi alladhi yusalli fihi. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu ma lam yu'zi yuhdith. Maksudnya, pahala seorang yang mengerjakan salat berjemaah bertambah ataupun lebih banyak 25 darjat daripada salat di rumah ataupun di pasar. Kerana seseorang di antara kalian jika dia berwuduk lalu membaguskan wuduknya dan dia datang ke masjid hanya untuk salat, maka tidaklah dia melangkah melainkan Allah mengangkatnya satu darjat dan menghapuskan daripadanya satu kesalahan sehingga dia masuk ke masjid. Dan apabila dia telah masuk masjid, dia tetap dalam keadaan salat selama salat menahannya. Para malaikat mendoakannya selama dia masih berada dalam majlis di tempat salatnya dengan doa, ya Allah, ampunlah dia, limpahkanlah rahmat kepadanya selama mana dia tidak menyakiti sesamanya dan tidak berhadas. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mungkin hadis ni bagi kita biasa kita dengar. Sejak sekolah lagi kita dah baca tentang kelebihan solat berjemaah. Namun pada hari ini saya nak tekankan betapa pentingnya kita mengerjakan solat secara berjamaah berbanding solat secara bersendirian. Ya, Nabi sebut dalam hadis ini 25 darjat kelebihan berbanding dengan kita semayang di rumah ataupun semayang di pasar. Ya, menunjukkan Islam amat-amat menggalakkan kita supaya melakukan kerja secara berjemaah. Contohnya ialah solat. Ya, kelebihan solat berjemaah 25 kali ganda. Mungkin tak nampak kalau sebut 25 darjat. Cuba kita tukar sikit, RM25 contoh. Bagi harga sikit. Sekali sembahyang dapat RM25. Kalau 5 kali dah dapat berapa? 125. Kalikan dengan sebulan, ya, ataupun kalikan dengan setahun. Ya, banyak mana kita dapat daripada solat kita secara berjemaah. Dan macam-macamlah kelebihan bila kita mengerjakan solat berjemaah berbanding dengan solat secara bersendirian. Kemudian dalam hari ini ditekankan juga pada kita bahawa dihapuskan dosa kita bila kita melangkah menuju ke masjid mengerjakan solat jemaah. Yang pertamanya dinaikkan satu darjat, kemudian dihapuskan satu kesalahan. Masya Allah. Ya, hanya sekadar kita melangkah untuk pergi ke masjid. Kemudian satu lagi dinyatakan pada kita, bila mana kita masuk ke masjid, kita menunggu solat.
Ya, kita datang awal menunggu masuk waktu. Contohnya kita beriktikaf di masjid. Selama mana kita beriktikaf di masjid menunggu waktu solat tu, ya, dia nyatakan kat sini, dia kata makanat tahbisuhu tu. Mana bila mana kita menunggu waktu solat, tunggu waktu solat tu pun diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikira kita sedang bersolat juga. Ya, tu kelebihannya. Dan malaikat akan berdoa kepada kita dengan doa Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya, selama kita berada di masjid, kita iktikaf di masjid, tunggu waktu solat, malaikat berdoa Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunikanlah dosanya, ya Allah, rahmatilah dia. Bila malaikat berdoa, sudah pasti doa malaikat ni doa yang makbul, kerana malaikat ni hamba Allah yang tak buat dosa, hamba Allah yang maksum. Ya, insya-Allah hidup kita dalam keadaan sentiasa diampuni Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama mana dalam masjid tu kita tak menyakiti manusia dan kita tidak berhadas. Berhadas ni batal wuduk. Kalau kita berhadas, kita ambil wuduk balik, masuk masjid, iktikaf, buat ibadah, baca Quran, zikir sementara menunggu waktu solat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah sedikit yang boleh saya kongsikan pada hari ini dalam kultum kita. Semoga bermanfaat. Pakak beramal belaka dah. Wallahu taala a'lam.